Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi dengan Rene Delisha. Hari ni saya nak ajarkan kawan cara nak buat akaun kat YouTube dan upload video kat YouTube. Kalau kawan-kawan nak tahu kenapa saya nak buat video ni, sebab kan sekolah baru buka kan. Ramai kawan-kawan saya tanya macam mana nak upload video kat YouTube. Buat akaun kat YouTube lah. Ke DM pun ramai. Ish. Okey lah. Sebab tu saya nak ajarkan kawan. Tak sampai 5 minit pun. Kalau kawan-kawan nak tahu, stay tune. Tengok macam mana saya buat. Ada maklumat penting tak kawan-kawan? Kalau kawan-kawan umur 13 tahun ke bawah, 13 tahun ke bawah, YouTube tak kasih ada akaun sendiri. So kawan-kawan kenalah minta ibu bapa ke abang atau kakak kawan-kawan yang atas 13 tahun untuk daftar akaun ni. Cara saya nak ajarkan kawan ni menggunakan handphone je. Jangan nak guna PC ke laptop ke. Dah 5 minit pun dah siap. Okey, jom kita mulakan dengan macam mana nak daftar akaun kat dalam handphone ni dulu. Okey, mula-mula kita buka aplikasi YouTube. Kemudian tekan akaun yang bulat yang tepi kanan sekali tu. Okey, dekat akaun ni kita tekan simbol tambah untuk tambah akaun. Okey, pilih create account. Pilih for myself. Dekat sini kawan-kawan boleh masukkan nama channel yang kawan-kawan nak. Dan saya Rene Delisha, kawan-kawan boleh pilih apa-apa je nama. Kat sini kawan-kawan boleh masukkan info kawan-kawan seperti tarikh lahir dan jantina. Ini kena minta ahli keluarga kawan-kawan yang berumur 13 tahun ke atas. Kat sini daftar nama email yang baru. Dan kat sini kawan-kawan kena masukkan password. Kena ingat tau, jangan lupa, nanti tak boleh buka akaun. Tekan skip. Next. I agree. Okey, pendaftaran akaun kita dah berjaya. Okey kawan-kawan, alhamdulillah akaun YouTube kita dah berjaya daftar. Sekarang ni saya nak ajar macam mana nak upload video kat YouTube pula. Okey, ini cara upload video ya. Mula-mula tekan ikon kamera ke atas tu. Kemudian kawan-kawan pilih video yang nak di-upload. Tekan create channel. Kemudian masukkan tajuk, title dan description. Kat sini Delisha masukkan title. Rene Delisha ajar cara upload video di YouTube.
description pula. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan. Biarkan privacy ni private dulu. Kemudian klik upload. Okey, kita tunggu video kita di-upload di YouTube. Okey, video kita dah di-upload. Okey kawan-kawan, sebelum kita publikkan video kita cek dulu. Okey, cuba tengok. Nama channel kita ada kat sini. Inilah button subscribe yang saya beritahu kawan-kawan tu. Tutup video ni, kemudian kita pilih edit. Kalau kawan-kawan dah berpuas hati dengan video kawan-kawan dan tajuk dia dalam description, bolehlah tukar privacy dari private ke public. Bos semua orang boleh tengok. Tekan save. Okeylah, selesai kawan-kawan. Alhamdulillah, video kita dah di-upload. Yeay! Okey, dah siap. Lepas ni kawan-kawan bolehlah buat video YouTube macam saya. Nanti bila kawan-kawan dah berjaya masuk ke dalam akaun, jangan lupa komen berjaya. Okey kawan-kawan, itu untuk hari ni. Saya harap saya dapat tolong kawan-kawan macam mana nak upload video kat YouTube. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe kat bawah tu ada subscribe channel saya. Bye bye. Dadah.